chapter 2。はい。まず、新しい言葉を見てみましょう。新しい言葉. Atarashi ya, baru. Khotbah ni perkataan. Kita tengok perkataan baru yang kita nak belajar hari ni. Sebelum kita mula, tengok dulu perkataan-perkataan. Atarashi khotbah. Okay, yang pertama. Boleh bacakan tak? Suhaidi-san. はい、ちょっと待ってください。これは何？あ、かささだ。Apa tu? Ji dengan sho. 資源書。Ji sho. 辞書？ Ji sho. Okay, ni yang pertama, Ji sho. Okay, yang kedua, Suhaidi-san. ちょっぺ。先生、私のひらがなまだまだね。Okay, yang kedua, siapa boleh bantu? Yang kedua ni apa? Meishi. 梅西 Meishi. Okay, yang ketiga. Ini mudah, dua huruf. casa Kasa. casa Kasa. Okay, yang keempat. Zashi. 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 Okay, yang kelima. Okay. Toke. ですね。Toke. Alright. Okay. Yang ke-6. Ada dua. Jidosha. Jidosha.自動車 Jidosha ataupun satu lagi. Kurma. Kurma. Jidosha ataupun kurma. Okay, yang ke-7. Shin. Shinbun. Shinbun. Perhatian tak? Shinbun. Okay, yang ke-8. Kaban. kaban Kabang. Kabang. Bag. Okay, yang ke-9. Tsukue. 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 Okay, 10. Katakana. Ni kita Noto. katakana. Noto. Noto. Okay, lagi satu katakana. Paso. Komputer. Computer. Computer. Okay, last katakana kita yang ketiga. Kamera. Kamera. Okay, kamera. Okay, yang terakhir. Hiragana balik. Kagi. Kagi. Okay, arigatou gozaimasu. Okay, saya ulang balik. Okay, kita ada pertama. Jisho. Jisho adalah kamus dictionary. Ni Meishi. Meishi is business card or name card. Meishi. Sang. Kasa. Kasa is payung umbrella. Yong. Zashi. Zashi magazine majalah. Okay, next Toke. Toke apa jam Toke jam. Jidosha ataupun kuruma kereta. Shinbun. Shinbun ni surat khabar. Kabang. Kabang bag. Okay. Square. Square meja. Noto perkataan note. Notebook. Computer. Komputer jadi komputer. Katakana. Dan terakhir katakana kita ada kamera. Kamera jadi kamera. Yang terakhir kita ada kagi. Kagi is kunci key. Okay, jadi kalau awak tengok perkataan-perkataan baru ni, Ethan ada Ethan. Ada. Kita nak belajar mengenai apa dalam chapter tu? Kalau tengoklah dalam chapter tu ni kita nak belajar pasal apa? Tahu tak? Hiragana. Hiragana.
kita nak belajar mengenai benda. Boleh? Objek. Okey. Boleh Boleh. kalau tengok objek lah, benda lah. Mono no namae desu. Mono namae. Contoh, objek ni dekat dengan kita je. Supaya kita mudah ingat. Oboe yasui desu. Oboe yasui. Contoh kita ada kamus, dictionary, jisho. Lepas tu kita ada apa? Kita ada jam kan. Toke. Kita ada Komputer. meshi ni jarang lah. Tapi di Jepun kalau nak kenalkan diri kita ada meshi lah kat nama. Kita ada kasa. Kalau tengok televisyen dekat Jepun, hari-hari kalau NHK tu dia tunjukkan cuaca. Setiap beberapa minit dia tunjukkan cuaca. Jadi kalau cuaca esok hujan, semua bawa payung. Okay. Zashi, kita ada magazine, kita ada toke, jam, kita ada kuruma, jurusha, kita ada apa? Shinbun. Shinbun ni sekarang jarang orang baca lah. Tapi baca juga online kan. Shinbun. Abang, kita bawa beg selalu kan. Ini lama tak pergi kelas ni. Beg awak ada lagi tak ada lagi ni? Ada. Ada, okey. Square, square, meja, Okey, lagi kita ada notebook, noto. Kita ada komputer, komputer. Lepas tu kita ada kamera. Kamera ni jarang orang bawa tapi yang minat adalah. Tapi biasa ada handphone kan. Daripada handphone ni kita boleh buat kamera, Kagi, kagi. Biasa kita bawa kunci lah, kunci rumah, kunci kereta, kagi. Jadi ini adalah nama benda. Saya nak tambahkan dua lagi nama benda. Yang pertama kita ada hon. Apa maksud hon? Buku. Yes. Hon, book. Okay, buku, hon. Kita ada buku, hon, buku. Right. Okay, satu lagi kita nak tambah, kita ada borupen. Apa maksud borupen? Bolpen. Daripada perkataan kata hiragana, katakana lah. Kita kalau bolpen jadi borupen, Bolpen. bolpen. Okey, satu lagi saya tak ingat, kita ada kerusi. Kerusi kita sebut apa? Isu. Isu. Tiga perkataan baru. Tadi kalau square meja kan. Square meja, lawan dia apa? Kalau kerusi kita ada isu lah. Isu, kerusi. Boleh? Tiga huruf, tiga perkataan yang kita nak belajar hari ni. Okey, boleh ingat benda-benda tu? Ethan, kalau kereta tadi apa? Ingat lagi kereta? Karu. Ha? Karu. Kuruma. Kuruma. Kuruma ataupun jidosha. Kalau jam, ingat lagi jam. Ini. Jam apa? Toke. Dash. Okay. Toke, Okey, kalau surat khabar? Shimbun. Shimbun. Kalau kunci? Kagi. Kagi. Ini barang-barang lah yang supaya kita mudah ingat dekat dengan kita. Okay, jadi untuk belajar tentang barang ni, kita kena ada tahu tiga perkataan ni. Cuba sebutkan Izati-san. Apa perkataan-perkataan ni? Tiga ni. Ada Izati? Tak ada. Okay, kalau tak ada, kita minta Fatin Syahira-san. Fatin Syahira-san. Tiga perkataan ni. Cuba sebut. Kore, sore, are. Kore, sore, are. Belakang dia re lah. Depan dia saya beza. So dengan a. Kore, sore, are. Okey, apa maksud kore, sore, are? Fatin-san. Itu. Kita mulakan dengan ini dulu lah. Kore ni ini ya. Contoh ni Fatin. Saya letak satu benda. Contohnya hon. Dekat bulat yang pertama ni. Fatin dekat dengan buku tu. Jadi cuba Fatin sebut buat ayat. Ini buku. Kore wa hon desu. Hai, kore wa hon desu. Kore wa hon desu. Hai, betul Okay, saya typekan dekat chat box ni.
Okey, korewa hon desu. Ini baru ayat. Tadi semalam saya tanya, cuba buat ayat ini buku. Kore hon. Itu awak gabungkan dua perkataan. Tak jadi ayat. Kalau ayat mesti ada partikel wa dengan des. Korewa hon desu. Okey, ini buku. Dekat. Okey, sekarang ni buku ni, Fatin Sang. Saya letak dekat sore pula. Dekat sini pula. Cuba buat ayat. Itu buku. それは本です。 Sore wa hon desu. Fatin dekat sini kan? Fatin dekat sini. Tapi buku tu dekat sini. Jadi itu buku lah. Sore wa hon desu. Okey, satu lagi. Buku ni saya letak kat bulatan yang ketiga. Cuba buat ayat. Itu jugalah. Itu buku. あれは本です。 Are wa hon desu. Are wa hon desu. Buku ni jauh. Jadi Fatin Sang dia tunjuk benda yang masih nampak lagi lah. Are wa hon desu. Boleh? Jadi maksudnya ini, itu, satu lagi pun itu juga. Itu yang ketiga tu dia beza kedudukan lah. Lagi jauh. Kore wa hon desu. Sore wa hon desu. Are wa hon desu. Boleh? Jadi tukarkan objek lah. Okay, jadi kita tengok ayat kita yang pertama ni. Bungkit, bentuk ayat, sentence patterns. Kita ada kore wa enichi desu. Enichi ni kata nama lah. Kata nama benda tadi. Contoh, Ray. Okey, Humaira Sang. Ada Humaira Sang? はい。 Cuba buat ayat. Ini kamus. これは、あー、 Jisho desu. いい Hai, Jisho kore wa desu. jisho desu. こ Okey, れは tukarkan 辞 jisho 書 kepada tukarkan jisho kepada surat khabar. Kalau surat 新 khabar. 新新 Shinbun 新 desu. これ、新聞。こ Hai, れは新聞です。 Shinbun desu. Kore wa shinbun desu. Okey, surat khabar tukar kepada name card, business card. これは名刺です。 Hai, kore wa meishi desu. Jadi tukarkanlah ichi ni kata nama benda lah. Jadi Hai. kore boleh tukarkan juga jadi sore, itu それ、 ataupun are. それは、あれ。 Boleh tukarkan kepada sore ataupun are. Ikut kedudukan lah. Boleh. Okay, kalau nak tanya Baik. ni apa? Kalau nak tanya ini apa, itu apa, gunakan nan. あ、 Kore wa これは何 nan desu ka? 何ですか？ Kore wa nan desu これ ka? は Yang ni formal lah. Kalau communicate kan, kaiwa, conversation, biasanya tanya kore nani kan? Nani is what juga. Tapi kalau untuk sentence, kita gunakan kore wa nan desu ka? Ataupun kalau itu apa? Sore wa それは何 nan で desu す ka? か？ Okey, jadi saya tanya Umaira. Umaira sang, はい。 kore wa はい。 nan desu ka? あー、いいとき。 Ha. Macam mana? Apa dah jam tadi? Jam tadi apa? Toke. Toke. Jadi jawapan dia sore wa それは、 toke それは時です。 ataupun are wa toke. Ha, あれは時です。 pasal jauh kan? Umaira sekarang kat mana? Sarawak. Sarawak. Jauh tu. Kalau Sarawak kita sebut are pun boleh lah. Contoh lah. Are wa toke desu. あれは、 Hai, wakarimasu ka? Hai. Okey, kita Hai. tanya lah. Chong Yi Bob sang. Yi Bob sang. 先生、はい。これは何ですか？まだ。これは実証です。はい。それは辞書ですね。OK。それを。これは何ですか？それは鍵です。はい。それは鍵ですね。Arigatou. Ada tak benda-benda lain yang awak nak tanya sensei? 例えば、
Tak ada. Kalau ada, awak onkan kamera, tunjuklah benda apa yang awak nak tanya. Okey, contoh Okay. saya tanya awak. Yi-Bob-san, これは何ですか? それは、 Apa tu? Kalau ni, kita sebut smartphone desu. スマートフォンです。 Smartphone desu. Okey, boleh juga sebutkan Junken-san. Boleh sebut juga Keitai denwa. Keitai denwa. Ketai denwa. Okay. Tapi sekarang ni kita sebutkan smartphone. Keitai denwa ni mobile phone. Sama juga maksud dia. Tapi sekarang ni bila guna katakanlah kita boleh guna smartphone. Satu lagi kalau kita tak ingat sekarang ni wakamono. Wakamono wa smartphone to imashita. Dia lagi pendek. Dia sebut sumaho. Daripada smartphone tu jadi sumaho. Sumaho desu. Tapi kita gunakan yang standard lah. Smartphone desu. Ataupun keitai denwa. Boleh. Okay, kalau saya tanya yang ni, yang saya pakai ni, これは何ですか? メガネ。はい、メガネです。メガネ。メガネni spectacle lah. Meganet. Okay. Jadi kalau ada benda yang awak nak tanya sensei, nanti tanyalah. Gunakan nan desu ka? Kore wa nan desu ka? Sore wa nan desu ka? Okay. Ingat, untuk benda kita gunakan kore, sore, are sahaja. Kalau orang tak boleh. Kore sensei. Des. Dame. Kore, sore, are, mono dake. Benda saja kita boleh gunakan. Okay. Ayat yang kedua. Okay, ayat yang kedua, bungke, sentence patterns. Yang kedua, kita ada kore wa en-ichi no en-ni desu. Saya tambahkan yang no en-ni desu. Tadi ayat pertama kita, kore wa en-ichi desu. Kore wa en-ichi desu. Tapi lepas ni yang saya tambahkan kat sini. Kore wa en-ichi no en-ni desu. Tambahkan no en-ni desu. Kita tengok contohlah Re. Re. Okay, cuba bacakan. Muhammad Aiman sang. Ada Aiman? Imaska. Sensei, N ni yang mana? Ni. N ni yang mana? N mana? N ni. N ni kita tambahkan. Kita tambah apa-apa je lah. Contoh kat sini kan. Cuba awak bacakan ayat pertama ni. Suhaili sang. これは自動車の Oh, itu N ni dia. Hon desu. Hon desu. 自動車の Jadi 本。 N-ichi. N ni dia adalah hon. So Okey, jadi dalam ayat yang pertama ni, kore wa jidosha no hon Hon desu. desu. Sensei nak terangkan jidosha ke hon? Hon. Hon, Okey, ayat pertama kita, kore wa hon desu. Itu ayat pertama kita. Hon. Maksudnya sensei nak terangkan buku. Tapi buku apa? Buku kereta. Jidosha no hon desu. Ini buku kereta. Contohlah. Dekat sini sensei ada satu buku. Buku ni. Kore wa jidosha no hon desu. Jidosha no hon desu. Kalau tengok dalam ni semua mengenai kereta lah. Semua mengenai kereta. Tak nampak sangat lah. Ni pun buku lama ni saya simpan ni. Masa tu sensei tengah cari kereta lah. Kat sana nak beli kereta. Cari, masa tu tak ada internet kan. Jadi beli buku ni lah, tebal ni. Macam kitab apa ni tebal ni, cari. Jumpa juga satu kereta. Okey. Jadi yang ayat kedua ni lebih detail lah. Lebih spesifik. Buku apa? Buku kereta. Kalau buku komputer? これはコンピューターの本で Komputer す。 no hon desu. Kore wa komputer no hon desu. Kalau buku bahasa Jepun? 僕はジェップ、日本の本。
Nihongo no. Nihongo no hon desu. Nihongo no hon desu. Go tu bahasa lah, jangan lupa Kore wa Bahasa, betul. Nihongo no hon desu. Buku bahasa Jepun. Boleh? Hai. Okey Alright. Kore wa Nihongo no. Jadi lebih detail lah. Yang ichi ni menerangkan apa? Kalau nak tanya buku apa? Kore wa nan no hon desu ka? Nano. Tanya nan. What? Kore wa nan no hon desu ka? Buku apa ni? Kore wa nan no hon desu ka? Buku apa ni? Buku bahasa Jepun. Sore wa Nihongo no hon desu. Sore wa Nihongo no hon desu. Boleh? Contohlah. Sensei tanya siapa lagi yang ada tadi? Sadi Syami Rabani. Panjang nama ni. Nak panggil Sadi ke, Syami ke, Rabani? Ada tak? Tak ada. Okey, Tang Kin Tong Sang. Kin Tong Sang. Ada. Mas Kak? Tak ada Ada. Tak dengar suara awak. Awak macam on mikrofon tapi tak dengar. 金刀さんのマイクは、ダメです。 Boleh Mas Kak? Dia punya mic tak boleh. Okey. Function. Alright. Okey. Yong Sang. Boleh? Saya tanya Yong lah. Hai, sensei. Okey, ayat pertama Kore wa nan desu ka? これは鍵です。Hai, kagi desu ne. Okey, soalan yang kedua. Kore wa nan no kagi desu ka? これは車の鍵です。 Hai, arigatou gozaimasu. Okey, faham tak はい、 ayat ありがと pertama? う。 Ayat pertama saya tanya Yong Sang, Kore wa nan desu ka? Ini apa? Jadi Yong jawab, Sore wa kagi desu. Itu それは kunci. Okey. Soalan yang kedua saya tanya, Kore wa nan no kagi desu ka? Nan no kagi desu ka? Kunci apa? Yang jawab, Kuruma no kagi desu. Kunci kereta. Betul. Arigatou gozaimasu. ありがとう。 Okey, satu lagi kita tanya apa? Dare. Dare ni apa? Siapa punya? Siapa? Dare no hon desu ka? Dare no kagi desu ka? Dare no toke desu ka? Siapa punya? Contohlah, Soedi-san. Hai. Kore wa dare no kagi desu ka? それはニザム先生の鍵です。Nizam sensei no kagi desu. Sore wa Nizam sensei no kagi desu. Ataupun boleh tulis nama lah. Sore wa Nizam san no kagi desu. Boleh? Kalau kat sini sensei punya semualah kan? Tunjuk Sensei sensei no punya. mono. Jadi sensei yang buka kamera. Cuba awak buka kamera. Soedi-san. On kamera. Pagi tadi pun ada pelajar buka kamera juga. Sensei suruh tunjukkan. Boleh? Alright. 見えますか？ Miemasu. Tunjukkan satu barang. Kita semua Barang. misal kudasai. Okey. Kita これ tanya. は何ですか？ Siapa? Siapa nak jawab? Kita minta sini lah. Seorang jawab. Siapa lagi yang belum tanya ni? Ramai ni. Edit Jasmine Sang. Ada? Edit. Jasmine Sang? Ada tak? Tak ada. Awak nak tanya siapa? Ada. Okey. Ada? Edit? Tak ada respon lagi. Okey, Aisyah Sang, ada Aisyah. Aisyah Sang? Hai. Okey, tengok tu dekat Suhaidi. Okey, Suhaidi tanya Aisyah. アイシャさん、これは何ですか？ Apa nak jawab? これはそれ。それはそれはそれは本
です。Hai. に、 Betul lah tu. hon, Pertama dia. Hon desu. 本です。 Okey, tanya yang kedua. Suhaidi, buku apa? これは何の本ですか？ Okey. あ日本、日本語、 Nihongo 日本語 no の hon desu. 本です。 Hai. Okey, Suhaidi. Tanya yang ketiga. Siapa punya? これは誰の本ですか？ Hai. そ Dari れは、それは、シュハイリさんの本です。 Hai. Arigatou gozaimasu. Boleh eh? はい。 Boleh. Macam mana je? こちらは誰ですか？ Sochirawa dari desu ka? それは、誰ですか？ それは、 Sochirawa. そちらは誰ですか？ Tak. Kalau nak tanya Suhaidi kena guna nama Kochira lah dekat Kochirawa dari desu ka? オッケーオッケー。こ Jadi ちらは誰ですか？ Aisyah jawab そ Sochira. そちら、そちらは、ニザム先生です。 Arigatou gozaimasu. Okey. Susah tak? Susah ke senang jadi sensei Suhaidi? ああ、難しいです。 Muzukashi desu. Muzukashi desu. Stress oh. Online class ni stress. はい、 Kalau face to face ni alhamdulillah sensei suka, seronok ajar. Alright. Tak apalah. Bila lah kita dapat face to face. Doa sajalah. いつか。 Itsuka. Rainen. Kamu Rainen. Rainen kamu mungkin tahun depan. Kita doa sama-sama lah supaya wabak ni Tuhan hapuskan. Dia datang dari Tuhan, Tuhan pun boleh hapuskan. InsyaAllah. Okey. Ini ayat yang kedua. Ini contoh untuk orang. Sama juga. Ini untuk N Ichi ni. Nama orang lah. Contoh. Arewa watashi no tsukue desu. Arewa watashi no tsukue desu. Oh, meja saya. Itu meja saya. Arewa Sato-san no tsukue desu. Oh, itu meja Encik Sato. Arewa sensei no tsukue desu. Oh, itu meja sensei. Nak tanya siapa punya meja? Arewa dare no tsukue desu ka? Dare no tsukue desu ka? Contoh kalau meja biasa orang tak tanya. Orang tanya kereta kan. Oh, kalau ada kereta baru kat FTMK tu, siapa punya lecturer yang pakai ni? Kadang student kereta kan lagi mewah. Alamak, student pakai BMW. Student UTM yang cakap lah. Pakai Merc pun ada. Sensei pakai motor je. Tak nampak motor sensei parking tepi je. Okey, jadi benda yang kita nampak. Dare no square desu ka? Dare no kuruma desu ka? Dare no hon desu ka? Boleh Okey, yang ini kita praktis renshu. Renshu contoh kita ada buku kat sini. Saya tanya, arewa nan desu ka? Kita jauh daripada buku tu kan. Jadi kita jawab arewa hon desu. Arewa hon desu. Boleh. Ichi, ni, sang, yong. Ada 4 benda ni. Kita tanya seorang lah. Kita tanya Chan Hoi Wai-san. Wei-san ada? Chan-san? Hai. Okey. Ichi yang pertama. Arewa nan desu ka? それは本です。2番。Arewa nan desu ka? Ichi, toke bukan 1、 hon. 時計。もう一度。Arewa nan desu ka? Chan-san. それはカメラです。カメラですね。3カ番。メラ。あれは何ですか？それはボールペンです。はい、ラスト。あれは何ですか？ 4 番。それは椅子です。はい、ありがとうございます。Jadi nanti awak boleh tuliskan kat sini lah. Ichi, tuliskan ni. Ini latihan menulis lah. Tapi saya faham lah. Bila online ni memang tulisan memang out lah. Ramai tak menulis sebab tu. Awak kena praktis menulis. Okey. Okey, seterusnya. Ada penambahan yang baru. Kita tengok yang biru ni. Tadi kita belajar kore, sore, are. Sekarang ni kita nak belajar kono, sono, ano. Belakang dia no pula. Kore. Awak tukar jadi apa? Kono. Sore jadi apa?
Jadi sono lah. Are jadi are jadi ano. Tukarkan re kepada no lah, boleh? Apa maksud kono sono ano? Tahu tak? Tak apa, kita tengok contoh dulu Lepas kono sono ano en ichi wa en ni no desu. En ichi wa en ni no desu. Kita tengok contoh re. Cuba bacakan Suhaidi-san yang pertama ni. Kono jisho kono jisho wa kono jisho wa Okay. Watashi no watashi no desu. desu. Watashi no desu. Maksudnya kono jisho wa watashi no desu. Jisho wa watashi no desu. Suhaidi-san, faham tak ayat ni? Ayat pertama ni. Kamus itu. Kamus yang ini. Yang ini, yang ini. Pasal dapatkan Korea jadi kono lah. Maksudnya yang ini. Apa yang ini? Contoh kamus lah. Jisho. Kono jisho. Kamus yang ini. This dictionary. Watashi no desu. Saya punya. Masukkan yang ini. Kamus yang ini saya punya. Kono jisho wa watashi no desu. Boleh faham? Suhaidi-san. Hai, wakarimasu. Yang lain boleh faham tak? Maksudnya kono yang ini. Okey. Contoh yang kedua pula. Aisyah. Hai. Ayat. Kunci yang itu sensei punya. その Okay, Kagi? 鍵 は二三先生のです。はい、正しいですね。その鍵はニザム先生の鍵です。鍵です。Aisyah ada letakkan nama sensei kat depan lah. Kat sini Okay, kalau ayat sensei nombor 2 ni, sono kagi wa sensei no desu. Kunci yang itu sensei punya. Boleh Okay, ayat yang ketiga dia menunjukkan kamera yang itu jauh. Siapa punya? Honda-san no desu. Ano kamera wa Honda-san no desu. Oh, kamera yang itu Encik Honda punya. Honda-san. Boleh? Jadi konsep kono sono ano ni ada susah sikit lah. Dia maksud yang sama tadi. Siapa punya kan. Tapi kita tambahkan yang ini, yang itu, yang itu. Okey, yang lain ada masalah tak? Saya tengok yang Suhaidi, Aisyah fahamlah konsep ni. Yang lain ada tak? Kalau ada, beritahu saya. Okey, kalau tak ada masalah ni, kita cuba buat latihan supaya awak lebih mudah. Okay, yang ni saya skip. Okey, buat latihan yang ni. Renshu. Renshu. Saya bagi contoh. Kita ada wa, hon, des, korek. Awak jawab, susun balik. Jadi ayat yang betul. Korek wa, hon, des. Korek wa, hon, des. Boleh? Jadi saya bagi 3 soalan ni. Ichi, ni, sang. Cuba awak baca, kenal pasti dulu perkataan ni dan awak susun balik. Restructure the correct sentence. Boleh? Dan saya bagi awak 5 minit. Go full. Mazu, yonde, soshite, kotaete kudasai. Baca dulu dan jawab. Okay, go full. Cuba buat. Nanti saya akan tanya. Kita akan tanya, lepas tu kita bincangkan jawapan dia. Hai, yate kudasai.
Hai, kotai ga arimasu ka? Dah ada jawapan? Hai. Okey, hai. Cuba nombor 1. Soidi-san. 1番。はい、答えは、それは私の鍵です。それは私の鍵です。Betul tak angka ni? Nombor Hai. ni betul tak? Hai. それは私の鍵です。Okey, betul ke salah jawapan? Tadashi desu ka? もちろん新しい。 Okey. Kawan-kawan yang lain tengok salah ke betul? それは私の鍵です。Okey, Lau dah tuliskan jawapan pun sama juga. Betul lah jawapan dia. Hai, Tadashi desu. Tadashi saya sebut maruk bulatkan. Okey, betul. Tadashi desu. Okey, yang kedua, ni bang. Okey, kita minta seorang. Lau sang, cuba buatlah. Lau Lip Yang sang. Okey, sebutkan jawapan nombor 2. Lau sang. この事象はミラさんのです。はい、この事象は皆さんのです。Betul tak, Lau sang? Turutan dia. この事象は皆さんのです。Okey, macam mana jawapan Lau sang? Tadashi desu ka? Soidi, betul tak jawapan Lau sang? ただし。はい。正しいです。はい、丸ですね。はい。この辞書は皆さんです. Contohlah ayat ni. Kono jisho wa mirasan. Oh, ini kepunyaan kamus yang ini kepunyaan mirasan. Okey, sambang nombor 3. Okey, nombor 3 kita minta seorang lagi jawab. Muhammad Nur Adli sang. Ada Adli sang. そのは誰の傘ですか？はい、sono wa dare no kasa desu ka? Okey. Betul, turutan dia Adli. Sono wa dare no kasa desu ka? Macam mana jawapan dia? Lau sang. ちょっと違います。Soadi kata chotto chigaimasu. Ada silap sikit. Lau sang? Kalau sore betul, sono kena terbalikan. Yes. Maksudnya silap lah. Lau Lau cuma bagi idea kalau sore boleh. Sore wa dare no kasa desu ka? Betul. Tapi kita punya soalan sono. Selepas sono tak boleh wa Adli? はい、先生。 Kena kata nama dulu. Sono kasa. Boleh Adli sang? Sono. Betulkan. Kasa nombor 2. Sono kasa wa. Nombor 3 wa lah. Nombor 3 ni wa Sono kasa wa dare no desu ka? Baru betul. Cuba sebutkan jawapan yang betul Adli sang. Sono. その傘は誰ですか？ Dare no desu ka? 誰のですか？ Sono kasa wa dare no desu ka? 正解。 Payung yang itu siapa punya? Payung yang itu siapa punya? Dare no desu ka? Boleh jadi chotto chigaimasu. Chotto machigai. Silap sikit sajalah. Jadi kalau awak faham konsep kore sore are dengan kono sono ano, macam Lau cakap tadi, boleh dapat jawapan yang betul lah. Kalau kore sore are mesti ada wa. Kalau kono sono ano mesti ada kata nama dulu lah. Contoh ni lah. Kalau kono sono ano mesti ada kata nama dulu. Lepas tu barulah partikel wa. Partikel wa dekat sini. Kata nama pertama kat sini dulu lah. Tapi kalau kore sore are, kalau kore sore are, wa dulu lah. Lepas tu barulah kata nama. Itu beza dia. Hai, sheet small, ada soalan? Okay, kalau yang dah ada buku tu, cuba buka page berapa ni saya tak pastilah, tak ingat dia berapa. Okay, dekat sini jawab, ada soalan dia. Ada tak? Soaidi sang.
Ada A, B, C, D, E. Soalan. Cuba buat. ABCD. ちょっと待って。 5 soalan. Tengok. Tulis kaya. Ini. Okay. Page Buat 45. latihan. Cuba buat latihan ni. Yang ada buli buku tu ada banyak latihan lah. Sebab apa nanti final assessment tu nanti saya akan tanya soalan-soalan macam ni lah. Susun balik. Susun balik. Kalau macam ni mudah je. Okay, saya bagikan jawapan. Kita bincang sama-sama. Are wa Shimbun. Shinbun desu. Ni wa Shinbun desu. Okey, B jawapan dia apa? Kono zashi wa dare Sashi wa dare no desu ka? desu ka? Desu ka. Okey, ni sama macam nombor 3 tadi lah. Okey, C sore wa Tanaka san no meishi desu. Sore wa Tanaka san no meishi desu. Okey, D Tanaka-san. kono apa? Kabang, bag. Kono kabang wa Honda-san no desu. Okey, yang terakhir are, lepas are mesti ada wa lah. Are wa kata nama isu. Salah. Are wa watashi no isu desu. Sorry, watashi no isu desu. Ni jawapan-jawapan dia lah. Jadi awak tulis balik. Kaite kudasai. Boleh yang lain? Itu cara mudah nak nyusun lah. Okay, yang terakhir hari ni kita buat conversation lah. Conversation. Kaiwa, perbualan. Buat perbualan. Okay, perbualan yang ni dialog dia susah sikit. Dialog dia panjang. Tapi saya cuba buat yang terbaik lah, yang mudah supaya kita senang nak communicate. Okay, situasi dia dekat apartmen. Santos dengan Yamada. Yang ni Santos. Yang cermin mata ni Yamada. Yang ni Santos lah. Okay, Santos ni tinggal dekat bilik 408. Yamada duduk dekat bilik 407. Ni hari pertama lah. Hari pertama dia nak bertegur sapa dengan jiran lah. Jadi Santos baru datang Jepun, duduk apartmen. Jadi dia nak bertegur sapa dengan jiran dia Yamada. Jadi situasi yang pertama, dia pergi bilik Yamada, dia tekan button lah. Bila tekan button tu, jadi yang kat dalam tu Yamada apa? Jawablah. Apa dia jawab? Hai, donata desu ka? Hai, donata desu ka? Donata ni yang very polite. Kita dah belajar tadi dare kan? Dare ni pun siapa? Yang ni pun standard, tak ada masalah. Awak nak gunakan dare pun boleh. Kalau lebih baik, donata lah. Pun lagi baik. Hai, dare desu ka? Siapa tu? Hai, donata desu ka? Siapa tu? Alright. Jadi, bila Yamada tanya, Santos pun jawab lah. Gunakan speaker ni, dia jawab. Hyaku no Santos desu. 408 no Santos desu. Oh, 40 bukan yang hyaku Bukan Yonhyaku. Yonhyaku Hachi. Dia tak sebut Yonhyaku Hachi. Kalau nombor biasa tu dia sebut 408 no Santos desu. Dia dah di bilik 408. Okay, bila dia kenalkan macam tu, barulah Yamada tahu, ni orang sebelah. Dia buka pintu lah. Okay. Kita hati-hati bila orang beri salam, jangan buka pintu dulu. Kita jawab salam. Baru tanya siapa. Ni bahaya lah sekarang kan. Okay, dah confirm orang tu okey, kita buka pintu lah. Okay, doa akimasu. Dia buka pintu. Okay, dekat sini situation tu pun dia kenalkan diri dia juga. Yang ni dia kata ucapan selamat tengah hari lah. Konnichiwa. Santos desu. Kore kara osewa ni narimasu. Yang ni kita tak belajar kan. Tapi ayat ni baik lah. Kore kara osewa ni narimasu. Apa maksud osewa ni narimasu? Be in your care. Kore kara maksudnya mulai hari ni. Sekarang osewa ni narimasu. Saya minta jasa baik lah. Kita nak berjiran kan. Jiran ni kadang susah. Ada jiran alhamdulillah kita dapat baik. Ada jiran yang kurang baik. Ada jiran yang tak baik.
Jadi sebelum benda-benda yang tak diingini berlaku, kita jumpa tu face to face kan. Korekara osewa ni narimasu. Okay. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Kita dah belajar kan, yang ni kenalkan diri kita. Nice to meet you. Yang ni penting kan. Dozo yoroshiku. Kalau nak tambah onegai shimasu, lagi bagus. Saya ulang. Konnichiwa, Santos desu. Korekara osewa ni narimasu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Okay, kalau part yang ni, awak nak gunakan yang chapter 1 tu pun okey. Hajimemashite, Santos desu. Dozo yoroshiku. Pun dah cukup lah. Kalau kita tahu Santos dari Brazil, sebut nama dia, nama negara dia. Hajimemashite, Santos desu. Brazilu kara kimashita. Dozo yoroshiku. Jadi kita gunakan yang simple. Okay, Yamada pula, dia jawab senang je. Dia tak sebut Hajimemashite, Yamada desu, tak ada. Dia sebut apa? Kochira koso yoroshiku. Simple. Apa maksud kochira koso? Sama. Sama juga lah bagi pihak saya. Yoroshiku. Nice to meet you too. Itulah maksud dia. Kochira koso yoroshiku. Tapi kalau awak nak gunakan chapter 1 pun mudah. Hajimemashite, Yamada desu, dozo yoroshiku. Itu lebih baik. Tapi kalau dah biasa, kochira koso yoroshiku. Pun boleh. Okay, ini part yang pertama. Okay, tengok part yang kedua ni. Ini adalah chapter 2 punya bahagian. Okay, nampak? Lepas dia kenalkan diri, dia nak bagi barang. Bila nak tukar topik perbualan, Santos ni pandai tak? Dia gunakan ano. Ano ni tak ada maksud apa pun. Awak nak tukar perbualan kan? Contoh tadi, siapa datang masuk lambat kan? Saya tanya. Kenapa lambat? Ano. Itu. Kenapa assignment tak siap lagi? Okey dah. Ni nak tengok assignment ni minggu depan ni. Ano, itu. Okey. Jadi Santos gunakan ano kore. Kore maksudnya ini. This. Hon no kimochi desu. Ini tajuk perbualan kita hari ni. Saya tuliskan tajuk dia. Tajuk dia apa? Hon no kimochi desu. Pernah dengar perkataan kimochi tak? I kimochi, warui kimochi. Kimochi ni apa? Perasaan. Feeling. Kalau perasaan kita hari ni hari Jumaat seronok kan? Biasanya hari Jumaat memang seronok lah. Kinyobi wa i kimochi desu ne. Perasaan kita yang baik lah kan? Kalau perasaan tak baik, warui kimochi lah. Tapi dekat sini hon no kimochi. Apa maksud hon no kimochi? Siapa? Hajimete. Okay, hon no kimochi ni adalah perasaan dalam hati kita. Kokoro no. Maksudnya ikhlas, keikhlasan. Kenapa kita cakap keikhlasan? Okay, Yamada dengan Santos ni first time jumpa. Biasanya kalau kita baru jumpa orang, kita bagi barang tak? Jarang lah. Orang yang hari-hari jumpa pun kita tak bagi barang. Contoh lah. Contoh kalau kita tak kenal orang tu, kita bagi barang. Contoh kalau hari Jumaat ni kita tengah makan kan, lunch ni kan, tiba-tiba ada orang datang kan, minta bantuan, minta apa ni, tabung derma, kita bagi tak? Tak bagi pun tak apa. Tapi kita perasaan tu tiba-tiba datang kan, bagilah RM5, RM10. Jadi perasaan tu apa? Ikhlas lah. Jadi macam ni juga lah. Jadi hon no kimochi ni bermaksud ikhlas. Ikhlas dia bagi lah. Hon no kimochi desu. Yamada dapat barang dah terkejut sikit lah. Domo. Tu tak ada apa lah. Domo ni terima kasih lah. Pendek saja. Domo. Nan desu ka? Dia tanya. Apa ni? Apa ni? Nan desu ka? Okay, Santos jawab, kohi desu. Oh, dia bagi kopi. Dozo. Dozo ni bukan dozo yang cukup. Dozo, ambil lah. Please. Lepas tu Yamada sebut, domo arigatou gozaimasu. Ini very polite ya. Arigatou gozaimasu. Domo arigatou gozaimasu. Sama je jawab terima kasih. Tapi penggunaan dia yang paling baik, domo arigatou gozaimasu. Okey desu ka? Ya. Kalau kata zukenai itu maksud dia apa? Kata zukenai. Kata zukenai itu tak bersihkan. Tak bersihkan? Kata zuke. Bukan dia macam kalau kalau contoh orang offer macam ni, macam kau kata zukenai. Macam dia politely macam tu lah, macam rejecting. Macam rejecting. Bukan rejecting, dia macam dia macam nak terima, dia macam nak reject lah, tapi dia ambil juga lah.
Kata sukenai sensei tak pernah guna. Ya, suka. Biasa kalau orang bagi kita ambil je lah kan. Domo. Domo. Saya ambil je domo. lah Shady. Kadang Baru dia. Irana naik. Irana irimasen kan. Okay. Nanti saya tengok. Biasanya jarang lah orang tolak. Jepun pun biasanya dia tak kat kata zukenai tu. Kata lama kot. Kyo sukanai dia kudasai boleh. Kyo sukanai. Kiok sekanai. Mungkin dia kata kyo sukanai. Jangan macam kan. Prihatin sangat lah kan. Macam nak cakap macam ni lah. Macam cakap kita susah je. Macam tu lah. Ya. Susah je. Jepun dia jarang gunakan yang susah tu. Sukawanai lah. Dia guna kyo sukawanai. Kiok sekanai. Kyo sukanai. Boleh Okey. Jadi yang ni susah sikit lah. Jadi kita boleh gunakan konten yang pertama tu, kenalkan diri macam biasa lah. Hajime mashite. Guna nama kita dari mana. Dozo yoroshiku. Yang kedua, boleh guna kalau nak beli barang, A dengan B lah. Kore, hon no kimochi desu. Domo, nan desu ka? Kohi desu, dozo. Domo, arigatou gozaimasu. Jadi, kohi tukar pada cokoreto. Tukar pada ballpen. Tukar pada telefon kad. Di Jepun masih digunakan telefon kad. Kita tak ada lah. Okey, kenapa Santos bagi pada Yamada kohi? Kan negara dia. Pasal Brazil ni dulu terkenal dengan kopi. Jepun tahu, Brazil ni memang kopi dia memang sedap. Ada yang kan kopi tu kan. Kopi tin pun dari Brazil dia ambil. Tapi sekarang ni pertanian dah teknologi moden kan. Mana-mana negara pun banyak dah hasilkan kopi yang terbaik. Dulu ya. Pertanian ni dulu kan. Sebelum teknologi ada ni, satu negara ni memang dia punya produk ni memang sedap lah. Tapi sekarang ni mana-mana pun dah ada teknologi kan. Banyak hasilkan lah. Yang terbaru kalau awak tengok Jokowi kan, Presiden Indonesia, daripada kelapa sawit tu dia buat gula. Dia fikir-fikir macam mana nak kan kelapa sawit ni nak naikkan harga dia. Ada buat teknologi, dia hasilkan gula. Okey, ada soalan tak Shitsuman untuk perbualannya? Saya Domo tu polite juga ke? Dia ke? Ya. Domo. Lepas tu awak sambung lah. Domo, arigatou gozaimasu. Sensei. Kawan-kawan boleh lah dengan sensei kan. Domo sensei. Domo. Contoh shishirei shimasu. Domo arigato boleh lah. Domo arigatou. Okay, ada soalan? Sensei. Ya. Tu dozo. Ya. Sebenarnya Dozo dia ni sini punya- kan. Dozo yang ni dia ada masa guna Ya. macam thank you kan. Ada masa dia macam please kan. Dia maksud dia. yes. Yang ni Macam mana guna? Silakan. Dozo. Silakan. Tengok situasi. Contoh kan kalau awak datang rumah kan, dia suruh masuk, dozo, haite kudasai. Ojamashimasu. Dozo. Dozo is welcome. Lepas tu awak nak duduk kan, dozo, suate kudasai. Dia tunjukkan, sila duduk. Dozo ni please. Silakan. Please. Yes. Dia kena tengok situation lah. Boleh? Yong-san? Hai. Arigatou gozaimasu. Kalau kita tengok tulisan saja kita mungkin tak faham lah. Pasal dia sama, ini dozo yoroshiku, ini dozo kan. Jadi kita tengok situation. Yang masih communicate tu lah. Nihongo Utsukushi. Soalan? Semua arimasen. Arimasen. Okey, kalau tak ada, chapter tu kita gunakan kore sore are kono sono ana untuk benda saja. Okey, kalau tak ada saya sharekan attendance lah untuk hari ni. Sensei, kalau untuk orang Kochirawa, Sochirawa, Archirawa. Ya. Kalau untuk orang kita guna yang polite tu. Kochirawa kan kita belajar chapter 1 kan? Chapter 1. Kochirawa, Sochirawa, Achirawa. Terakhir Achirawa. Itu kan cira-cira belakang lah. Cira. Cira, Sochira, Achira. Betul? Baik. Okey, Terima kasih.
Okay, boleh isikan attendance hari ni. Kalau ada soalan, boleh tanya sensei tentang awak punya nama ataupun lain-lain. Okay, kalau tak ada soalan, hai, warimasho. Warimasho. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. はい、どういたしまして。また来週。あはい、また来週ありです。がとうございます、先生。はい、どういたしまして。先生、また来週。はい。ありがとう先生。はい、どういたしまして。ありがとう先生。はい。ありがとう先生。はい、どういたしまして。ありがとう先生。また来週。はい、また来週。Sensei, Ya. boleh sendkan recording nanti. Oh, recording, Oke. ありがとうございます。